Ya, saya kebetulan memang berada di Johor Bahru dan saya telah berjalan semalam melihat situasi sekarang, parti-parti politik sedang fokus terutamanya kepada pengundi-pengundi atas pagar. Pengundi-pengundi atas pagar ni adalah kumpulan yang akan membuat keputusan mereka saat-saat akhir. Sedangkan pengundi-pengundi subjek, pengundi-pengundi yang sudah membuat keputusan itu, parti politik nampaknya mereka sudah berpuas hatilah. Jadi dilihat kepada trend berdasarkan kepada apa yang kita lihat dalam sehari dua ni, ada kecenderungan pengundi-pengundi untuk mengundi. Pengundi awal dikatakan dilaporkan 90 lebih peratus keluar mengundi. Artinya ada kemungkinan pengundi-pengundi yang keluar nanti turn out-nya mungkin akan tinggi. Dan ini akan mewujudkan keadaan yang cukup menarik sekali. Persaingan parti-parti politik yang sengit dalam pilihan raya negeri Johor tahun ini. Ya, saya melihat sekarang ini penyandang Barisan Nasional mempunyai kelebihan. Kerana pertama sekali Barisan Nasional di kawasan-kawasan majoriti Melayu dan Perikatan Nasional tidak meletakkan calon di 23 kerusi. Jadi kerusi ini kita jangka bahawa Barisan Nasional boleh mempertahankan dengan mudah. Tetapi apabila ada kecenderungan untuk keluar mengundi itu tinggi, ada kemungkinan Pakatan Harapan boleh memberi saingan yang sengit kepada PH, terutama di kawasan-kawasan campuran, di kawasan bandar dan semi bandar. Jadi saingan yang akan diberikan oleh PH inilah yang saya maksudkan tadi, persaingan sengit. Dan saya nampak hari ini pertandingan hanya antara BN dengan PH saja. Parti-parti lain nampak agak kurang boleh memberi cabaran lah, terutama untuk memenangi kursi. Perikatan Nasional sekarang berpecah. PAS dan Bersatu, walaupun masih di bawah Perikatan Nasional, tapi PAS menyatakan tidak akan membantu Bersatu dan sudah pasti Bersatu akan bertindak balas, tidak akan menyokong calon PAS. Sebab tu saya lihat peluang hanya kepada Barisan Nasional dan PS saja. Ya, kita dapat laporan bahawa persatuan-persatuan Cina termasuk Dong Jiaozong sendiri menyatakan bahawa orang Cina perlu keluar beramai-ramai mengundi. Jadi ini mungkin memberi persepsi bahawa orang Cina akan keluar, all out mereka keluar untuk mengundi, dan berdasarkan pada rekod yang lepas, biasanya orang Cina ni mereka akan lebih cenderung kepada Pakatan Harapan. Tetapi walau bagaimanapun saya yakin bahawa yang keluar mengundi ini juga daripada pengundi atas pagar. Mereka juga akan melihat track record Barisan Nasional di Johor ini, kerana pentadbiran Menteri Besar On Hafiz agak bagus dan kita nampak tidak ada banyak isu. Jadi dari sudut kestabilan dan delivery itu sebenarnya mungkin boleh diterima oleh sebahagian besar pengundi yang akan pula mengundi besar-besaran esok.